Dunia seolah-olah berhenti sejenak. Angin berbisik, pemandangan memukau mata dan setiap detik membawa ketenangan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Bukit Telipung, spot healing terbaik untuk anda. Telipung Hill, hang kata buat main tempat sejuk. Ada lah tempat tu sikit ya. Sejuk apa ni dengan pokok getah ni? Sejuk lah ni. Ni pun dah rasa sejuk dah ni. Tengok hang pakai sweater. Hang suruh pakai sweater. Jom. Ni depan tu Allah. Depan tu. Kena jalan ke? Lari pun boleh. Tak ada masalah. Aduh, ini jauh lagi ni. Mana nampak ni suyuk ni tu. Baru 4 langkah. Ni tu. Langkah. Depan tu sikit ya. Bukan ada apa pun. Tak larat ni Min. Sejuk tu. Tu ni 7 pagi Min tu. Takkan tak sejuk. Yalah, ni baru sejuk sikit lagi. Hanek dah tu. Allah. Aduh. Ya hang apa banyak kali dah kau nak ni? Aku kalau hang kira akan jari tak lepas man. No. Ni first time. Tak. Ya hang duk ajak aku sangat hang pun first time ni main ni. 2-3 kali dah aku main. Oh ya. Ni kalau orang besar ni, kalau orang bukan macam kita ni, Habis tu mau sejam. kita ni kira pace part dah no. Kita pun sejam lah. 2 hours later. Oi, penat Min weh. Sabar. Hang kata tempat sejuk lah. Dah. Betul man, tempat sejuk. Ada atas tak jauh dah tu. Duk nampak dah. Depan tu sikit je. Tak ada apa lah. Aduh, hang kecoh aku banyak ni. Tu. Tak jauh dah man. Tak lagi jenuh ketak man. Jenuh ketak. Sejuk. Jom. Bagi cepat, jom. Hei, nak tumpang ke? Naik RM5, turun RM5. Weh. Tak bagi tahu kat aku pun kata boleh nak kereta. Bukan level kita naik kereta man. Dekat 300 meter ya man. No. Okey, sekarang ni kita on the way ke Telipung Hill. Okey, kat sini selain daripada hiking, kita sebenarnya boleh naik kereta 4x4. Selalunya yang recommended adalah 4x4 lah untuk mendaki ke atas ni. Tapi kita tengok agak tayar tu, pastikan tayar off-road lah. Tayar on-road ni agak susah, tambah-tambah kalau time hujan. Okey. Renegade by nature, child of the wild, wrestling with danger, right into the arms of the night. Fear ain't gonna save you, so run for your life. Let the moment take you right into the arms of the light. When thunder rolls, the winds will blow, and through the storm I ride alone. Walls can't contain me, nothing can chain me, unbreakable. Oh, lama. Elok lah. Tak bisa main ni Min. Tu dia tu. Telipung Hill. Apa ada kat ni? Ni yang paling rare kali. Kat Bukit Telipung ni. Tu dia tu orang tengok. Nampak? Kedai makan. Warung. Makan ada kat atas. Kafe. Semua dah ada. So, macam mana? Kita nak rehat dulu ke macam mana dulu? Tengok view dulu. View boleh tengok. Macam penat teruk kan? Aku nampak kedai makan. Lah, kita layan view dulu. Gila layan view dulu, jom. Okey, nampak semua. Sekarang kita sampai kat puncak Telipung Hill. Okey, untuk makluman hampa, kat sini ketinggian dia 392 meter dari aras laut. Okey, kalau jarak dia untuk hampa daki dari bawah sampai atas ni lebih kurang dalam 2.4 km saja.
Dia ada curam, dia ada landai. So memang best kat sini. Kira berbaloi lah hampa main sini. Walaupun penat, tapi sampai ke atas view sangat terbaik lah. Okay. Yang penting sejuk. Jom. right into the arms of the truth. Elok view dia. Tak menyesal kita main ni Chow Mein ni. Ada tempat lain lagi tak yang best macam ni? Weh, Chow Mein. Ha makan dah. Weh, Chow Mein. Weh, ha makan dah Min. Tak tunggu aku no. Ni hang tengok. Wih, Aku beli kopi OA kan. Nasi lemak. hantar benda aku suka kopi OI. Kita sama-sama hiking kot. Ni. Kat sini. Tu. Ni nampak aku beli nasi lemak mana? Fighter Cafe ya. Belakang ni. Belakang ni semua ada, nasi lemak ada, roti ada, ayak ada. Nampak menarik semua ni no. Ni hang tak bawa duit, hang tinggal wallet hang laita pun ada QR. Boleh QR. Boleh QR. Nampak? Kalau macam tu Nampak? sedap. Sedap kita makan. Mai kita mencekik. Cekik kita makan lu. Sejuk-sejuk ni. Oh Allah, lupa bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mami, Yo. kat sini ada apa ya? Oh, kat sini tu. Ada. Ada macam-macam kat sini. Ada ayak panas, ayak roti bakar, ada goreng-goreng, nasi lemak, roti. Banyak no. Ya. Tapi lepas nasi lemak ni, kita boleh try yang lain no. Lepas nasi lemak aku nampak tu Maggi kuah. Maggi kuah sejuk ni. Telok mata. View. Okay guys, kalau hampa dah sampai ke atas ni, hampa jangan risau dengan fasiliti yang ada kat sini sebab kita ada surau, kita ada backyard, kita juga ada kafe kat belakang ni. Dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan Rabu saja dia tutup. Hampa jangan risau kalau hampa terlewat hiking ke apa semua sebab kat sini memang banyak tempat duduk apa semua, tak perlu bawa dah hampa punya kursi healing ke. Tapi kalau hampa nak bawa pun ikut suka hampa lah kan. Man dia. Ni ada satu tempat baiknya kat Bukit Telipung ni. Aku nak tunjuk ke hang. Awan kapek. Wan kapek. Dah bukan awan kapek, bukan awan kapek. Awan. Awan kapek. Awan kapek. Jom dah awan kapek tu. Macam kapek kat rumah. Jom kita pergi tengok. Dia lebih kurang lah. Lebih kurang kan tu. Kena lari. Kena lari no. Elok gila Min. Awan kapek. Wah. Ini banyak show. Ni tak terasa. Tak, pasal apa orang panggil awan kapek? Sebab nampak macam berkapek tau. Kan? Nampak? Tak nampak je kapek rumah aku pun. Kapek rumah ada ubah. Yang ni? Yang ni pada Serah. Ni kapek pada Serah. Boleh jerit. I love you. I love you too. I love you too, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya pegawai daerah Kubang Pasu mengalu-alukan semua penduduk-penduduk dari Kedah dapat datang ke Bukit Telipung, mendaki Bukit Telipung. Saya rasa satu peluang yang tak boleh dilepaskan kerana suasana di Bukit Telipung adalah suasana yang nyaman, damai. Trek dia pun trek yang biasa, boleh berjalan kaki. Kurang lebih kalau pace yang pelan bolehlah naik dalam setengah jam, kalau pelan lagi boleh naik 45 minit, kalau laju dalam 15 minit boleh naik lah, bergantunglah kepada keupayaan masing-masing. Tetapi trek dia memang trek jalan balak lah, boleh naik, cuma dia ada hidi sikit-sikit dan memang easy lah. So, sampai ke atas ni selalunya mereka kata nak dapatkan tengok awan kapet, so boleh naik awal, selepas subuh pun boleh naik. Selalunya selepas subuh lah yang cantik, sembahyang subuh dulu terus boleh naik ke atas ni dan menikmati awan kapet. Dan saya boleh naik, takkan hampa tak boleh naik yang mudah-mudah. Mai naik Bukit Telipung. So far kita orang memang almost every day naik.
Kecuali kadang bila kafe tutup tu kita orang tak naik lah. Sebab ni tempat pot-pot kita orang jugalah after Untuk training, breakfast untuk breakfast, untuk lepak rehat semua dekat sini. And then sini yang menarik lagi satu, dia banyak macam-macam route yang kita boleh try. Dan sesuai untuk trail runner punya tempat Untuk training lah. tempat training. Dia macam kalau kita datang seorang pun macam selamat sebab sentiasa ada orang. Yes, betul. So, laluan dia selamat. Itu memang yang penting sesuai lah. lah. Itu yang penting lah. Tu kan. Apa dia? Tengok tu. Sampai pelih boleh nampak oh. Pelih kan tu? Nampak tu? Lasar. Sepelih. Aduh, sampai teruk tu. Yeah. Aduh. Okey, sekarang ni kita dah sampai kat penghujung dan jaga Redha Kedah ni. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat yang menarik di Kubang Pasu ni. Selain daripada MD2 Botanik dan juga Bukit Talipung. Kalau hampa ada cadangan yang lebih menarik kat negeri Kedah ni, hampa jangan lupa komen kat bawah ni. Okey? Hampa pun jangan lupa like, comment and share. Warta Kedah di Facebook, IG, Instagram dan juga YouTube Warta Kedah. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Redha Kubang Pasu. Experience Kedah. Kita duduk ini buat apa ya? Hai, lain benda menikmati pemandangan dan cantik ni. Okey. Aku makan. Tak ya? Haji. Haji. Jom kita tengok. Oh. Buat tisu.